Okey guys, ni kita nak buat telur bungkus untuk 2 orang makan guys. Ya. Kita tengok cara dia buat macam mana guys. Kita tengok dia buat cara macam mana. Telur bungkus dia kita nak tengok cara macam mana dia buat. Bahan-bahan dia apa yang kita buat. Ayam potong macam tu guys. Cara dia guys. Telur bungkus ni buat ayam, ni telur buat ayam. Dia minta ayam, kalau daging kita buat daging. Ni bahan-bahan dia guys. Tu kita bol dalam belanga guys. Bol dalam belanga. Kita kacau-kacau guys. Bagi dia sebati guys. Kita bol kacang sikit guys, kacang japok macam japok. Tu dah. Tahu dah guys tu. Kita nak pergi dah sebati, kita nak angkat belanga. Gocang-gocang sikit guys. Itu bahan-bahan dia guys. Bawang putih kan. Masukkan bawang putih. Bawang holland sikit. Lepas tu kita bawang holland sikit kan. Bawang holland kena ada kan. Kalau tak ada tak sedap kan. Potong datu potong macam ni lah. Kena potong macam tu kan. Bau dia rata kan. Lepas tu kita bol kan. Lepas tu kita capuak. Capuak kan. Kita capuak dalam ni kan. Nak bagi cukup rasa kan. Bagi cukup rasa. Okay. Kita kacau-kacau geng. Besar. Geng. Kita ni baru kita buat Cili kering. Cili kering geng. Masukkan cili kering. Haji sikit. Siapa yang tak pakai haji tak payah buat apa. Geng, haji sikit. Gula sikit. Masuk sos. Masuk sos, tiram sikit. Kicap koton. Kicap koton sikit geng. Kita tak pakai kicap bukit noh. Kita tak pakai kicap bukit. Kita tak pakai kicap bukit geng. Kita pakai simple lah. Kita pakai simple geng. Kita pakai simple geng. Try dulu potong. Try dulu geng. Try dulu buta geng. Betul di warna. Betul di warna geng. Geng. Tengok ada cukup bahan dia geng. Cukup dah bahan. Lama kita nak tunggu dia masak. Kita pecah telur. Dah telur 3 biji geng. Dah telur 3 biji geng. Cara dia geng, cara dia geng. Kita kacau dulu geng telur. Timbuk dia, bagi dia betul-betul sebati. Mau kita boleh lenggang dah. Mau dah lenggang-lenggok. Goknya Kacau-kacau geng. Dia kalau tak timbuk bagi elok, lagi dia jadi tak elok. Jadi tak elok geng. Kita nak kacau lagi elok-elok, buat elok geng. Kita kacau sikit geng, tengok geng keluar asap geng, keluar asap. Geng. Geng. Kita cedok buah dalam ni geng. Kita tunggu. Langgar kena bersih dulu geng. Belanga kena bersih dulu geng. Kalau tak bersih geng, telur tak elok geng. Kena bersih belanga geng. Apa lebihnya Ropi? Okay, kita masukkan telur geng. Lenggang-lenggok. Lengang-lenggok sikit geng. Bau dia elok geng tu. Tengok telur elok geng. Masak kejap. Kejap geng. Tu kita tuang bahan dia geng. Lepas tu kita balut dia geng. Tutup api, kita balut dia geng. Tutup api, kita balut dia geng. Okey. Belia geng, siap. Kita ambil pinggan. Kita ambil pinggan geng. Okey, letak pinggan geng. Resipi kita siap lah geng.
Resipi kita. Timbul dia. So dia siap geng. Siap, geng. Resipi kita geng tu. Jadi telur ni geng. ni bungkus geng, bungkus. Untuk orang makan masak ni geng. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye.